bahwasanya ini perjanjian yang sangat dibutuhkan gitu oleh Malaysia, oleh kita semua, rakyat-rakyat di dalamnya dan sebagainya gitu. Warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya, Sala Ilmiah. Bagaimana kabarnya kawan-kawan yang ada dimanapun kalian berada ya. Semoga tetap sehat, tetap diberi kebahagiaan hari ini, makan makanan yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di video kali ini saya itu ingin membahas yang sedang ramai gitu antara di Malaysia dan juga di Indonesia, kawan-kawan. Sebenarnya kalau di Indonesia ini terkait masalah ekonomi ya. Kalau di Indonesia itu kita isunya ya, rupiah itu akan dipotong di bagian nolnya. Jadi kalau 1000 rupiah itu akan menjadi 1 rupiah. Itu isu yang sedang ramai sekali di Indonesia. Entah nanti itu banyak sekali sebenarnya respon-respon dari pakar hingga rakyat biasa mengenai hal tersebut, mulai dari adanya efisiensi dari proses akuntansinya nantinya, kemudian ada juga yang bilang oh nanti itu ada ini gitu, ada inflasi dan lain-lain. Kemudian ya kurang lebih seperti itu kan kalau yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang ada di Malaysia ini saya perlu cari tahu lebih banyak lagi gitu, karena di saat itu saat saya temu satu videonya itu saya ketemu videonya adalah nanti ya satu gitu. Nah di situ oh kok ada ya, ternyata saya kira ketika Malaysia ini sedang kondisi bagus gitu ya, ekonominya sedang naik gitu, saya kira tuh tidak ada permasalahan ataupun konflik antar masyarakatnya gitu kan kawan. Nah tapi ternyata tidak luput dari huru hara ya kalau di Indonesia kata-katanya kan kawan, tidak luput dari itu semua. Jadi langsung saja kita tengok ya, apa sebenarnya masalahnya. Ini sebenarnya mengenai perjanjian antara US dengan Malaysia di bidang ekonominya. Nah, kita tengok respon dari masyarakatnya seperti apa dan juga tanggapan dari ahlinya atau dari penanggung jawabnya seperti apa. Oke, kita lihat bareng-bareng ya kawan-kawan. Ini video pertama. Okey guys, baru-baru ni satu Malaysia semua tengah panas cerita tentang perjanjian perdagangan reciprocal antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Perjanjian ini menerima banyak kecaman, terutamanya daripada ahli-ahli politik. Siap menjerit-jerit kat parlimen. Persoalannya sekarang, betul ke apa yang diorang cakap ni? Dan adakah kecaman mereka ini adil? Di sini saya nak bagi pendapat peribadi saya berdasarkan pengalaman dan ilmu saya dalam undang-undang perdagangan antara bangsa. Untuk betul-betul mengenal pasti sama ada perjanjian ini adalah baik untuk Malaysia ataupun tidak, kita perlu meneliti perkara ini daripada 3 sudut utama. Nombor 1, konteks dan keadaan perdagangan antarabangsa semenjak Trump ini menjadi Presiden Amerika Syarikat. Nombor 2, perbezaan kedudukan atau kekuatan antara Malaysia dan Amerika Syarikat dalam perundingan perjanjian ini. Nombor 3, keperluan perjanjian ini. Kalau ada yang masih belum tahu, pada April 2, 2025 atau lebih dikenali sebagai Liberation Day, Presiden Trump telah mengenakan tarif dengan kadar berbeza terhadap semua rakan dagangnya. Kadar Malaysia pada masa itu adalah sebanyak 24%, kemudian dinaikkan kepada 25% pada bulan Julai dan akhirnya diturunkan kepada 19% pada bulan Ogos. Tindakan Presiden Trump ini berpandukan kepada agenda ekonominya untuk Make America Great Again dan America First. Beliau percaya bahawa banyak negara telah lama bersikap tidak adil terhadap Amerika dalam dunia perdagangan antarabangsa. Ini adalah kerana Amerika mempunyai defisit perdagangan dengan banyak negara. Defisit perdagangan bermaksud Amerika membeli lebih berbanding apa yang dijualnya kepada negara lain. Untuk Presiden Trump, keadaan ini sangat merugikan Amerika dan tidak adil kepada negaranya. Contohnya, pada tahun 2024, Malaysia
mengekspor sebanyak 198.65 bilion ke Amerika Syarikat, manakala mengimport sebanyak 126.26 bilion dari Amerika Syarikat. Ini bermaksud Malaysia mempunyai lebihan dagangan sebanyak 72.39 bilion dengan Amerika Syarikat yang menyebabkan kita juga dikenakan tarif. Sekarang guys, kita juga kena lihat dinamik perundingan antara dua negara ini. Kecuali negara China, hampir semua negara termasuk Malaysia tidak berada pada kedudukan yang seimbang. Ini kerana Amerika adalah sebuah kuasa besar dan Malaysia masih bergantung kepada pasaran Amerika. Presiden Trump juga boleh dikatakan adalah presiden paling berpengaruh atau kuat dalam sejarah moden Amerika. Jika dia nak deal dengan kita, dia akan deal. Kalau dia tak nak deal dengan kita, dia tak akan deal. Jika kita buat sesuatu yang Presiden Trump tidak suka, dia tidak akan teragak-agak untuk menyukarkan keadaan bagi kita. Lihatlah apa yang berlaku baru-baru ini dengan Canada. Itu sebabnya bila dia datang, PMX kenalah bodek-bodek dan menari-nari dengan dia. Oleh itu, bila orang cakap perjanjian ini seharusnya reciprocal atau seimbang, itu tidak tepat. Reciprocal bermaksud kedua-dua pihak mendapat manfaat yang seimbang, sedangkan realitinya adalah tidak begitu. Satu perjanjian di mana Amerika cakap bukan saja kat Malaysia tapi semua rakan dagang take it or leave it. Istilah reciprocal sebenarnya datang daripada Reciprocal Tariff Act yang digunakan oleh Presiden Trump untuk mengenakan tarif ini. Dengan kata lain, meja rundingan ini tidak adil, tapi perlukah kita tetap berunding dan dapatkan perjanjian ini? Jawapannya adalah ya, sudah tentu. Sebab apa? Nombor satu, kita masih bergantung pada pasaran US untuk ekspor dan belum sempat atau cukup sedia untuk ke pasaran gantian atau alternatif yang lain. Nombor dua, tanpa perjanjian ini, Trump boleh naikkan tarif ikut suka hati dia. Perjanjian ini memberikan kita kepastian dan kepastian ini memberikan kita kestabilan kepada keadaan perdagangan kita dan ekonomi kita. Tengoklah pasaran saham kita bila Trump pertama kali umumkan tarif dan selepas kita tanda tangani perjanjian perdagangan timbang balas ini. Nombor tiga, kalau tak ada deal atau kalau lambat deal, ekonomi kita akan terjejas dengan teruk. Ini kerana tarif yang tinggi akan menyebabkan barangan buatan Malaysia tidak boleh bersaing dengan negara lain yang juga menuju ke pasaran Amerika Syarikat. Syarikat-syarikat ini akhirnya akan tutup dan ramai akan hilang kerja. So, tidak buat deal dengan Trump adalah satu tindakan yang sangat-sangat bahaya dan boleh membawa kemudaratan kepada ekonomi kita. Sebab itulah saya kata PMX, MITI dan kerajaan ambil langkah yang betul dan tepat bila mereka berjaya secure perjanjian ini. Akhir sekali guys, walaupun ada ketidakseimbangan ini, adakah Malaysia mendapat satu deal yang baik? Bagi saya, dalam keadaan perdagangan yang huru-hara disebabkan tarif ini adalah satu perjanjian yang cukup baik. The best possible deal we can get. Kepada mereka yang asyik kecam-kecam, kita kena tanya kepada mereka, kalau ini bukan perjanjian yang baik, tunjuklah satu versi yang mana ia lebih baik, ataupun tunjuklah satu versi yang mana Amerika sendiri akan setuju. Bukan senang. Itu saja penerangan saya pada hari ini. Next, kita akan bincang lebih lanjut berkenaan dengan isu kedaulatan berkenaan perjanjian ini dan juga perbandingan perjanjian ini dengan yang mana ditandatangani oleh Cambodia dan Amerika Syarikat. Oke, ini sangat sudah panjang sekali ya kawan-kawan. Panjang kemudian jelas sekali. Saya bahkan yang bukan di pakarnya, bukan di bidang ekonomi, itu masuk gitu di kepala saya gitu. Jadi menurut sebagai orang yang punya ilmu, abang ini gitu, dan juga pengalamannya sendiri gitu, perjanjian ini memang satu poin positifnya tadi memang harus dilakukan ya dengan US tadi. Karena banyak negara itu masih bergantung dengan pasaran US gitu. Kemudian memang dia mengungkapkan bahwasanya ada ketidakseimbangan di perjanjian tersebut gitu kawan-kawan. Nah, tapi abang ini juga kurang suka lah gitu terhadap orang-orang yang suka kecam-kecam saja gitu. Alangkah baiknya kalau orang-orang yang suka kecam tuh berikan satu
satu pendapat, berikan satu solusi yang mana nantinya bisa sampai didengar dan juga bisa sampai dirundingkan, dimusyawarahkan gitu oleh pemerintahnya dan bisa sampai didengar oleh pihak kedua juga gitu kawan-kawan. Jadi pesannya seperti itu. Jadi tidak apa ya, menurut saya dari opini abang itu kita tak boleh lah kayak mengungkapkan pendapat tuh dengan cara yang kecam sana sini, itu tak boleh gitu. Alangkah baiknya kita pelajari perjanjian atau kedaulatan tersebut gitu. Habis itu kita tengok apa yang bagus, apa yang kurang bagus dari perjanjian ini. Apakah kedua belah pihak ini sama-sama untung ataupun ada salah satu yang rugi. Nah, rugi pun sampai mana dia rugi. Begitu macam itu kawan-kawan. Oke, so kita tengok ya. Jadi tanggapan gitu, apa yang diberikan. Sebenarnya saya ada kawan-kawan video-video yang berisi kecaman ya, apalagi dari orang Indonesia sendiri tuh ada gitu. Nanti saya tampilkan di sini. Kurang lebih orang ini, semoga kawan-kawan tahu lah ya orang ini. Gitu. Nah, tapi jangan dihujat ya. Nah, tanggapan dari Tengku Zafrul sendiri ini macam mana gitu. Oke, kita tengok ya sama-sama. Kalau baca perjanjian, kita kena baca penuh. Jangan baca sekerat. Baru-baru ini, Yang Berhormat Azmin Ali kata perjanjian perdagangan timah balas Malaysia-US ni menggadaikan kedaulatan negara. Klausa yang dipetik ialah klausa 5.1. Apa kandungan klausa 5.1 ni? Ya, dia cuma petik ayat pertama dan sebahagian ayat kedua. Dan kononnya kalau US kenakan sekatan kepada mana-mana negara, Malaysia ni automatik kena ikut. Jom kita baca sama-sama klausa ini. Upon receiving such notification from the United States, Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restrictive effect as the measure adopted by the United States, or agree to a timeline for implementation that is acceptable to both parties to address a shared economic or national security concern. Ya, saya ulang frasa terakhir. To address a shared economic or national security concern. Apa maksudnya? Maksudnya, sekatan ini perlu untuk menangani isu keselamatan negara dan ekonomi bersama. Ya. Kata kunci di sini, bersama. Maksudnya, kalau isu tersebut hanya memberi kesan kepada keselamatan negara dan ekonomi Amerika Syarikat tetapi tidak memberi impak kepada keselamatan negara dan ekonomi Malaysia, kita tak perlu pertimbangkan. Ini sudah dikasih jawabannya satu. Jadi berbagai kecaman yang datang tuh sudah diberikan jawaban ini dengan ahlinya, dengan penanggung jawabnya. Kita tengok lagi ya kawan-kawan, kira-kira apa saja lagi. Banyak betul maklum balas yang kita terima pasal perjanjian perdagangan timah balas Malaysia Amerika Syarikat atau ART ya, yang terkini dari YB Rafizi Ramli. Terima kasih atas keprihatinan YB. Jadi kali ini kita akan ulas sebahagian dari isu yang dibangkitkan beliau. Mana yang tak sempat, kita cuba sambung lain kali. Ya, perkara pertama kita perlu ulas ialah mengapa kita perlu buat ART. Dari segi latar belakang, saya kira banyak persamaan ya, dari segi kefahaman kami. ART ni bukan pilihan kita, tetapi ini sesuatu yang kita perlu buat untuk menyelamatkan pekerjaan jutaan rakyat. Kita nak sekurang-kurangnya kekalkan tarif kepada 19%. Tanpa ART, mungkin tarif ni akan naik ke 25%. Iaitu tarif asal yang dikenakan kepada kita. Atau mungkin lebih teruk lagi, naik ke 40%. Macam ni dikenakan kepada Myanmar dan Laos. Kalau tarif ini dinaikkan, maka ekspor kita kurang berdaya saing berbanding dengan negara lain dengan tarif yang lebih rendah. Dan bila ekspor rendah, hilang terpaksa kurangkan pengeluaran. Lama-kelamaan, pekerja kena buang sebab dah tak perlukan ramai pekerja. Dan dalam jangka masa panjang, hilang sedia ada pun ditutup dan pelabur akan memilih negara lain dengan tarif yang lebih rendah. Tapi, dengan ART, Alhamdulillah, kita dapat kekalkan tarif 19% yang merupakan tarif terendah di ASEAN bagi negara yang mempunyai lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat. Jadi part ni, saya dan Rafizi sepakat.
hendak tak hendak kita perlu ada art. Cuma ada perbezaan pendapat dari segi impak art kepada ekonomi Malaysia. Kita mulakan isu perbandingan antara Malaysia dan Cambodia. Yang menariknya, para penganalisis antarabangsa pun setuju bahawa ada perbezaan dari segi perjanjian di mana Cambodia menerima layanan lebih baik berdasarkan statusnya sebagai negara kurang maju. Kalau nak bagi contoh, kita bagi contoh beginilah ya. Untuk masuk sekolah asrama penuh, anak orang miskin yang markahnya lebih rendah dari anak orang yang kaya akan diberi keutamaan. Jadi kalau Ali ni anak orang kaya dapat markah 90, tapi Abu ni anak orang miskin tapi dapat markah 85, maka mungkin Abu yang terpilih, bukannya Ali. Mengambil kira latar belakang keluarganya. Ya, samalah dengan perjanjian ini. Bila nak banding Malaysia dengan Cambodia, kita ambil kira bahawa layanan yang diberikan berbeza berbanding tahap pembangunan. Jadi contohnya, jumlah yang Amerika Syarikat minta kita beli lebih tinggi dari Cambodia. Sebab dia pun tahu tahap kemampuan kedua-dua negara. Ya. Sekarang, kita pergi pada para 5.1.1. Antara perkara yang para pengkritik selalu bangkitkan ialah ketiadaan fasa in a manner that does not fringe on Cambodia's sovereign interest. Ya. Dalam art Malaysia, di mana ketiadaan fasa ini kononnya bermakna kedaulatan Malaysia terjejas. Kita bagi contoh macam ni lah ya. Ada seorang perempuan cantik ya. So Ali pun kata, wow, cantiknya perempuan ni. Abu pula seni sedikit. Dia kata, rambutmu panjang ikal mayang, bibir bagai limau seulas. Jadi, apakah perempuan ini tak cantik di mata Ali semata-mata kerana tiada perkataan cantik dalam pujiannya? Tak ya, sebab cara dia puji perempuan itu jelas menunjukkan wanita itu cantik. Samalah dengan art Malaysia ya. Walaupun dalam artikel 5.1 tak disebut secara terang perkataan sovereignty, tapi frasa di dalamnya membuktikan bahawa kedaulatan Malaysia tetap terpelihara. Satu, ya, a measure with equivalent restrictive effect. Maksudnya, tak semestinya ikut apa yang Amerika Syarikat kenakan, tapi boleh gunakan langkah lain yang bersesuaian. Ya. Yang kedua, agree to a timeline for implementation that is acceptable to both parties. Maksudnya, garis masa pelaksanaan perlu dipersetujui bersama. Bukan terus automatik kena ikut Amerika Syarikat. Dengan kata lain, Malaysia hanya perlu berbincang dengan Amerika Syarikat dan sekiranya Malaysia perlu mengambil tindakan perdagangan, kita boleh berbuat demikian di bawah undang-undang dan peraturan domestik dengan garis masanya dan mekanisme sendiri. Okey, yang ketiga ya. Dan ini yang paling penting. To address a shared economic or national security concern. Maksudnya, untuk menangani ancaman ekonomi atau keselamatan bersama. Jadi, artikel ini hanya terpakai kalau ada ancaman bersama. Tak semestinya kita ikut Amerika Syarikat jika tiada ancaman kepada keselamatan atau ekonomi Malaysia. Inilah frasa-frasa yang menyokong kedaulatan Malaysia. Sekarang kita pergi kepada artikel 5.2.3. Ini pula tentang mekanisme untuk menilai pelaburan masuk. Pertama sekali, mekanisme untuk menilai atau mengkaji inbound investment bagi melihat risiko kepada keselamatan negara adalah satu keperluan pada masa ini. Ya. Kita tidak boleh lagi hanya melihat pelaburan dari segi nilai yang masuk semata-mata, tetapi perlu juga menilai punca kewangan dan penglibatan individu dalam pelaburan tersebut. Adakah kita mahu menerima pelaburan dari dana-dana haram atau menggunakan pelaburan tersebut untuk mencuci duit semata-mata? Ya. Bagaimana pula jika pelabur yang melabur merupakan individu yang terlibat dalam keganasan yang boleh menjejaskan keselamatan negara? Oleh itu, sebenarnya mekanisme ini adalah amat baik untuk negara. Ya. Dan soalan kedua yang paling penting. Adakah Amerika Syarikat yang akan tentukan pelaburan mana yang masuk ke dalam negara? Ya. Jawapannya, of course, no, ya, tidak. Artikel ini menyatakan bahawa Malaysia perlu explore atau melihat keperluan mengadakan mekanisme berkaitan. Pertimbangan yang diberikan hendaklah merujuk kepada national security risk, iaitu pertimbangan yang hanya melihat kepada aspek keselamatan negara kita, ya, terutamanya melibatkan sektor strategik seperti tenaga atau mineral kritikal. Jadi mekanisme itu kalau dilaksanakan perlu konsisten dengan amalan terbaik antarabangsa, bukan berdasarkan Amerika Syarikat semata-mata.
Akhir sekali baru perlu bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk isu-isu berkaitan dengan keselamatan pelaburan. Mekanisme ini agak baru kepada Malaysia. Jadi kalau ada pihak yang mahu membantu Malaysia, kita terima agar kita boleh meningkatkan kapasiti atau kepakaran dalam isu ini. Okey, sekarang artikel 5.3 pula. Malaysia shall not purchase any nuclear reactors, fuel rods or enriched uranium from certain countries, except where there are no alternative suppliers on comparable terms and condition. Kata kunci di sini ialah except where there are no alternative suppliers on comparable terms and condition. Maksudnya, kalau ada negara boleh bekalkan dengan terma dan harga yang lebih baik, maka Malaysia tiada halangan untuk membuat perolehan dari negara tersebut. Ya? Kalau A dan B jual harga yang sama, keutamaan mungkin negara A. Tapi kalau B jual pada harga yang jauh lebih murah dari A, maka pengecualian ini terpakai kerana syarat dari A tak setanding dengan B. Tapi telahan kononnya MITI tak semak dengan kementerian-kementerian lain ni. Ini agak nakal lah ya, Rabi Rafizi. Pertamanya, pasukan perundi Malaysia adalah mereka yang berpengalaman luas dalam arena perdagangan antarabangsa. Dan sepanjang proses ini, semua kementerian dan agensi berkaitan dirujuk untuk memastikan aspek penting diambil kira. Jabatan Peguam Negara terlibat tak dalam penyediaan perjanjian? Bukan setakat sedia dan semak perjanjian, mereka terlibat dalam rundingan sejak awal lagi. Tapi betul ke perjanjian penuh tak dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri? Tak betul. Ya, perkara ini dibentangkan beberapa kali dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dan versi penuh perjanjian akhir selepas semakan perundangan oleh Jabatan Peguam Negara dibentang dan diluluskan oleh Kabinet untuk ditandatangani. Sekarang dari aspek perolehan. Senarai perolehan di bawah perjanjian ini bukan perkara baru. Saya ada terangkan pada bulan Ogos dan juga pada 29 Oktober yang lepas di Parlimen. Ya, ingin saya tegaskan bahawa komitmen pertimbangan komersial di bawah Seksyen 6 perjanjian ini tiada kena-mengena dengan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah kerana pembelian-pembelian yang bakal dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan merupakan cadangan perolehan sedia ada syarikat dan tidak melibatkan sebarang dana daripada kerajaan. Apa yang kita buat? Kita tanya ya, kepada syarikat MNC dan juga JLC di negara ini, apakah perancangan pembelian mereka dari Amerika Syarikat, dan kita senaraikan semua pembelian tersebut. Kalau tak ada tarif pun memang mereka akan beli juga ya, kerana ia adalah perolehan yang telah dirancang. Sebagai contoh, pembelian pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group ini telah diumumkan pada bulan Mac 2025, jauh lebih awal daripada tarikh pengumuman tarif oleh Trump ya. Sekali lagi, terima kasih Yang Muhammad Rafizi di atas ulasan yang diberikan. InsyaAllah kita akan teruskan usaha memberi penjelasan kepada rakyat bagi meningkatkan kefahaman tentang perjanjian perdagangan timbal balas. Oke. Penjelasan Datuk Jafar ini, Tengku Zafrul ini sangat panjang dan juga poin penting yang saya tangkap selagi Tengku Zafrul ini jelaskan ya kepada rakyat gitu, sebisa mungkin rakyat ini faham apa perkara yang ada kat situ gitu. Jadi saya tangkap di situ kelebihannya dari Tengku Zafrul ini, bila perkara tuh iya, pasti beliau cakap iya gitu. Dan bila perkara itu tidak, pasti beliau cakap tidak gitu kawan-kawan. Itu menurut saya ketegasan tersendiri bagi seseorang yang perlu, bagi seseorang yang bertanggung jawab atas adanya perjanjian-perjanjian ini gitu. Kemudian dia juga menjelaskan sebaik mungkin bahwasanya ini perjanjian yang sangat dibutuhkan gitu oleh Malaysia, oleh kita semua, rakyat-rakyat di dalamnya dan sebagainya gitu. Dan juga beliau tidak segan atau tidak merasa marah ataupun apa ketika menerima kritik tersebut. Jadi menurut saya beliau sangat open sekali pemikirannya, dan juga upayanya untuk mengajak masyarakat itu saya kira tidak main-main gitu. Beliau bersungguh-sungguh dan tidak bertele-tele. Kalau di Indonesia pasti kita mengaca sendiri ya kawan-kawan, di demo kemarin itu kan, itu sangat parah sekali karena respon yang sangat lambat, maka terjadilah demo yang luar biasa tersebut gitu. Saya rasa seperti itu kawan-kawan. Ini insight yang sangat bagus sekali kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ada pendapat sendiri
ataupun ada penjelasan-penjelasan sendiri, kalian boleh tuangkan ke kolom komentar. Siapa tahu dari video ini, asal video ini bisa didengar banyak orang, dan juga pendapat-pendapat kalian nantinya bisa dibaca oleh banyak orang juga gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah support saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, kesalahan kata ataupun perlakuan. Saya mohon maaf. Terima kasih selalu dukung saya, dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.